The captain said, "Leave now or get stranded." Bangun pagi nampak cuaca sangat cantik, tenang je. Tapi rupanya ia adalah hari yang panjang untuk kami. Sampai je dekat South Beach, semua dah ready. Semangat masing-masing pakai life jacket. Anak-anak pun tak sabar nak naik boat. Masa mula-mula naik boat, cuaca tenang je, semua excited. Rezeki sangat masa ni, cuaca masih cerah. Dapat tengok dolphin melompat-lompat depan mata. Anak-anak memang paling happy lah, tak berhenti menjerit teruja. Masa sampai kat Point Shark ni, mood terus berubah. Hujan mula turun dengan lebat. Boat pun dah mula goyang kuat sampai kita orang tak boleh nak turun. Lucky bro, my game stole. The weather is crazy. Boat pun tak boleh nak parking sebab ombak kuat sangat. Kapten terus buat keputusan untuk cari perlindungan kat Pulau Pulido. Dapatlah rehat kejap kat pulau ni sementara tunggu arahan kapten. Tapi bila kapten cakap kita kena balik Mahfuzi sekarang sebelum keadaan jadi lagi haru biru, terus semua cuak balik. Masa bot tengah melambung dan terhentak-hentak ni, diorang boleh pasang lagu reggae kuat-kuat. Bayangkan saya dah rasa nyawa di hujung tanduk. Tapi dia relax je. Masa ni saya dah tumpas 3 kali muntah padahal tak pernah pun muntah sebelum ni. Dengan bunyi angin yang membingit dan lagu reggae yang diorang pasang kuat-kuat tu, masa ni saya memang dah surrender. Mental and physical survival mode. Ni buktinya. Muka memang pasrah habis. Memang pegang drive bag macam pegang nyawa sendiri. Sampai je jeti Mahfuzi, kaki rasa macam jelly. Tak sempat nak pegang phone. Terus balik bilik. Tapi baru je nak rehat, tiba-tiba nampak ni. Rupa-rupanya Presiden Maldives datang ke Mahfuzi. Malam tu lepas survive mabuk laut, kami jalan-jalan cari souvenir. Tiba-tiba pagi terakhir kat Mahfuzi, kami buat satu lagi trip snorkeling. Sebab anak-anak tak puas lagi. Dapatlah jumpa Nemo. Tapi maaf cakap, korel kat sini banyak yang dah mati. Kalau banding dengan Mabul yang kita orang pergi dulu, Mabul jauh lebih cantik. Tapi untuk budak-budak, dapat tengok Nemo pun diorang dah happy sangat. Time to check out. Tapi sebelum tinggalkan Mahfuzi, kita orang bergambar dulu. Kemudian kita orang naik boat untuk ke Malé. Sampai Malé, kami check in hotel. Kemudian kami jalan pusing Malé. Sambil tengok orang surfing. Seronok tengok dia orang surfing.
Yang aku perasan kat Maldives ni banyak burung kakak tu. Besar-besar pula tu. Lepas tu kita orang dinner dekat Mali. Tapi satu je masalah kedai kat sini. Lampu dia romantik sangat. Sampai kita orang nak tengok apa yang kita orang makan pun tak nampak. Sudahnya, makan dalam gelap je lah janji kenyang. Pagi terakhir di Maldives, kami breakfast di hotel di Mali City. View dari tempat breakfast ni pun cantik. Maldives ni, setiap sudut memang sangat cantik. Walaupun Mali City ni serabut sikit, tapi dengan view laut dan bunyi ombak, memang terbaik. Kalau datang Maldives, tak sah kalau tak cuba mashuni. Dia sebenarnya sambal kelapa yang dicampur dengan smoked tuna, bawang dan cili. Makan pula panas-panas dengan roti. Memang ngam. Simple tapi serius sedap. Plan asal nak pusing Malay naik bas. Tapi nasib kita orang tak baik hari ni. Bas ada tapi satu pun tak nak ambil kita orang. Kita orang cuba tanya polis kat situ kenapa bas tak berhenti. Tapi tu pun tak membantu. Last kita orang reda je lah pusing satu bandar Malay ni dengan jalan kaki. Penat tu jangan cakap lah. Masa tengah jalan kaki tu jumpalah presidential office diorang. Mungkin Putrajaya Maldives lah kot. Lepas tu jumpalah si ambulans. Menarik betul buat kecemasan diorang. Ni pula jeti khas untuk presiden. Kita orang jalan sampai fish market sebab nak cari stingray punya pasal. Kat belakang pasar ni banyak betul ikan pari bermain-main dekat situ. Playground diorang agaknya. Besar-besar pula tu. Tak sangka betul kat sini stingray dia besar-besar lepak tepi jalan je macam ni. Memang hidden gem yang ramai orang terlepas kalau datang sini. Dekat gila weh, rasa macam boleh pegang-pegang je. Tibalah masa untuk pulang. Macam tak percaya trip 10 tahun travel bersama ini dah sampai ke penghujung. Trip yang penuh dengan drama yang akan kami kenang. Start dengan episod dilanda badai hinggalah kena sidai dengan bas di Mali. Terima kasih Maldives. Till we meet again. So kawan-kawan, ke mana pula kita lepas ni? To all our visitors, selamat datang to Malaysia, and to all Malaysians, welcome home.